Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari Mas Bro. Apa nak buat hari ni? Barang dah siap semua dekat dalam bot tu. Hari ni episod nak menengok luka, nak menyelongkor luka. Hari ni macam tak berapa nak kering, tapi nak kena tengok jugalah. Naju pun tak mau, yang mau tu Toman je. Usup dah dapat dah Toman. Balik. Hidup lagi. Tiga rasa Masak tiga rasa. Dia masak tiga rasa, orang rumah peluk. Tak nak lepas. Mau cakap kita tengoklah apa yang ada dalam luka nanti. Jom gerak, padu mantap. Macam ada bunyi tapi kotor. Alhamdulillah berlambak rupanya. Alhamdulillah berlambak. Alhamdulillah. Saya tengah proses ubah-ubah luka ni, kena tinggikan. Bukan apa, takut banjir. Itu yang tengah pindah-pindah kan. Bukan pindah-pindah macam mana, adjust tali tinggi kan. Tapi mungut dulu. Kita mungut dulu bang. Itu dia 1 2 3 4 5 ekor. 5 ekor pada mantap. Alhamdulillah. Usia sikit. Baru ubah tempat ni. Tu dia, ada bunyi. Alhamdulillah. Mengena. Laki bini kat dalam. Alhamdulillah kau. Begitulah bang main luka. Tempat-tempat yang dah tak ada tu memang nak kena pindah-pindahkan. Bukan letak je sampai dia rosak. Sarung tangan pula terlupa pula nak bawa. Manja. Bukan manja. Buat apa kita cari sakit. Jangan nak tunjuk handal. Saya memang kuat. Memang manja. Siapa nak jaga diri sendiri kalau bukan diri sendiri yang jaga. Macam cakap 1. Galah ganting 2. Alhamdulillah. Pada mantap. Pokok bang. Pusing. Pokok lebah dah. Alhamdulillah. Subhanallah. Melacak. Aduh mak. Pokok lebah pula. Agak-agak boleh tahan lagi, tak lagi seminggu. Nyaya kan. Kalau ni melacak udah kalah. Allah. Subah. Macam mana ni? Biarlah seminggu lagi tengok. Karang. Serba salah dibuat ni. Biar seminggu karang air naik tinggi nyaya. Aduh. Tawakal je lah. Nampak dah bang. Dalam ni ada lagi. Kau main panjang speed kau. Keluar. Nak keluar. Okey dah keluar. Tu dia berlari-lari kau. Bang. Subhanallah, luka kecil je. Bila dia nak mana, luka kecil comel. Alhamdulillah. Pada mantap. Bersih sikit. Di depan aku tu. Alhamdulillah ada udang. Kotor. Baru kau masuk ni. Terima kasih lah kau masuk lah udang. 3 ekor. Rezeki baru masuk ni. Kotor luka. Itu dia 3 ekor. Alhamdulillah. Tak ada spek kuning bang. 1 bujang, 1 comel buat mancing udang, 1 mancing top baung, 1. Pada mantap. Muka rumah bersih. Alhamdulillah ada bang. Pokok dah rebah bang. Tapi ada barang. Liu lah tu. Alhamdulillah. Jangan kau lompat. Ambil dia dulu. Ya bang. 1 je tunggal. Ya. Itu dia. Pada mantap. Alhamdulillah ada sepik. Yang monyet tu bergaduh. Kenapa? Alah. Gaduh-gaduh.
Dalam ni ada spek biru ni. Hei. 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 Udah. Gaduh. Ha. Gaduh. Bersih. Bersih. Rasa gegar bang. Alhamdulillah. Sadu. Aduh, mantap ni. Tali nak kena hijas pula. Takut banjir. Tak apa. Kita cuba. Nak dapatkan tune dia tu bang. Susah sikit bang. Memang 2-3 kali kena hijas baru jumpa. Ni dah jumpa ni. Nampak yuk. Aduh, kau dapat satu. Lama tak nampak ni. Biasa, aduh. Biasa ganting gini kan jauh bezanya tu. Ya Allah. Baru mantap. Sadau. Member pun mantap. Beli kat pasar. Pasar satu kotak abang dapat RM7. Kau pergi pakai pasar awam. Tak sini mungkin. Cina sebelah acai. Amir pun ambil ikan dengan dia. Oh, yang ujung sekali. Ujung sekali acai. Kau cakap cikgu suruh datang dia bagi RM7. Kalau tak RM8. Saya. Kotak. Satu kotak 10 kilo RM70. Dia ada hindung ke lah? Bukan, sebelah dia. Sebelah yang hindung ke? Ha. Dia tak laku ke lah? Bukan yang belakang, yang sini. Yalah, yang sini mula-mula ke nombor 2? Yang sini nombor 2. 1, 2. Oh, lepas hindung jaga tu sebelah dia? Ya, Oh. Bersih. Alhamdulillah tambah 2 ekor. Macam cakap 2 ekor. Biru bang. Satu, sepin tak dia. Dan 2 kalau ganting. Alhamdulillah, mantap. Tak ejas 3 minggu tak ejas. Oh, patutlah. Abang 2 minggu ejas sikit. Sebab dia perasan seluk penuh. Kalau dia tanda ada lumpur tu, muka dia jejak kat tanah. Dia nak masuk je. Macam mana nak masuk? Dia cuit dari belakang. Baung Malam ni nak macam baung ajak selamat lah. Macam ya? Rasanya sebab Zam cakap tadi, baung je kacau dia mancing. Kalau macam tu kena cari ulat je. Try lah. Try lah. Kalau sempat kita cari ulat. So, Setengah kilo. Dia akan masuk payah nak keluar. Memang cepit duri je tu. Kekok. Oh, berminyak bibir Mimi. Nak berapa kat rumah sekor. Fotonya. Foto-foto pun ada upah. Alhamdulillah. Spot kuning ni memang perlu mantap. Foto-foto ada upah. Tengok ada rupa dia. Tu ni. Spek kuning perlu mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 dan 2. Dah nak naik. Alhamdulillah tambah seko. Dah nak naik air ni. Dia sebenarnya dah naik bang, tapi sebab air kecil tu yang harus turun je, air atas pun banyak. Mana udang ni?
Sepit kuning bang. Alhamdulillah. Baru mantap. Bersih. Alhamdulillah. Comel dua ekor. Ada sepit tu, tak tahan tu. Comel ada sepit. Nampak. Galah ranting ni sepit kuning. Satu. Ni galah ranting. Dua, baru mantap. Bersih. Alhamdulillah. Berkocak. Berkocak. Alhamdulillah. Aku gengas ni pun jadi favourite udang bang sebenarnya. Tapi tiun nak kena. Kalau tiun tak kena pun dia tak mau. Tu dia. Sini. Maria. Alhamdulillah. Sekampung bang, sekampung. Padu mantap. Macam bersih. Alhamdulillah, tambah seko. Galah ranting. Kala bang. Tu dia. Bermantap. Macam bersih. Alhamdulillah. Kat sepit kat depan ada mati. Alhamdulillah, ada wakil. Seko jadilah. Ada wakil. Sepit dia tu. Baru mantap. Kotor pula. Ada. Walaupun kotor ada wakil. Tak sadu. Tapi boleh lah. Alhamdulillah, satu sepit kuning. Pertama sepit kuning. Tu dia. Pada mantap. Syukur alhamdulillah bang, selesai. Alhamdulillah semua tempat atas bawah dapat tengok. Cuma yang sebelah atas ni ada satu luka tak dapat tengok. Air dah dalam. Yang bawah tadi jadi lambat sikit sebab saya adjust tali. Tinggikan tali, takut banjir. Banjir tu bukan apa, kalau letak kat bawah, bila kena tempur dengan air nanti dia terempat. Bila air dah surut, takut tak jumpa luka. Okey, dah panas ni. Hasil ada alhamdulillah. Tapi macam biasalah, taklah semeriah mana. Walau bagaimanapun hasilnya agak lawa jugalah. Ada color macam cakap. Okey, kita tengok hasilnya. Alhamdulillah. Tak sangka juga dah. Tu dia bang. Alhamdulillah. Yang kecil-kecil ni memang saya ada ambil. Konon-kononnya nak pakai baung. Konon-kononnya lah. Kalau sempat, kalau tak sempat tak jadi. Patah-patah dah. Tu dia. Tengok. Tu dia bang. Ada juga color-color. Macam mana sawit boleh masuk dalam ni? Tu dia. Alhamdulillah. Mana yang monster tadi? Tu dia. Ada satu monster. Tempat kau sepit. Tu dia bang hasil saya untuk minggu ini, insyaAllah. Ada kesempatan yang lain kita jumpa lagi bang. Alhamdulillah. Color bang. Padu mantap. Apa dia? Tak bayar gaji? Tak bayar? Lah kesian ni kau. Habis kerja dia tak bayar? Habis bagi makan dia? Makan dapat?
Gaji tak payah? Kau tak minta? Oh. Yelah, lagi bagus kan. Kau tak minta? Habis? Ha. Ha. Langsung tak ada? Tula kan aku cakap kena masuk cepat, kau masuk lambat. Yelah. Kesian kan. Main sungai je lah nampak. Oh. Aduh kesian. Kesian kau. Kena report ketua kampung ni. Bagi tahu ketua kampung ni. Ya. Tak apalah. Cari kerja lain je lah. Sawit okey, baik-baik lah. Sian. Aduh, hai. Patut kau minta. Tak kasih? Dia cakap apa? Ha? Dia cakap apa? Aduh, hai. Kau doakan aku dapat udang, dapat apa? Doa lah. Dapat udang. Ajoy dapat udang, dapat apa? Amin. Dah makan belum? Nah, dah makan. Cakap apa? Cakap apa? Aduh sian kau. Sabar Sabar, ada rezeki lain. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह